Kenapa suruh tengok? Pun dah tak ada bateri dah. Ha? Tak ada bateri? Salam, oh my god, notice me. Tak lag. Okay. Tinggal 31 je. Assalamualaikum. Salam. Okey ke ni, tak lag pun. Kalau lag bagi tahu kat mana tu, ada kat dalam hutan. Dusun durian. Kita kat dusun durian. Makan makan durian. Sedapnya. Hai Pak Cik. Pak Cik. Salam ketua pancikat dulu kan? Kak pancikat dulu kak. Lega masing-masing. Wah, lepas tu bau kan? Bau durian. Semua shut down. Sedapnya. Kenapa tak tidur ni? Lah baru je buat ni. Kak baru buat live. Masuk-masuk dulu kat pancikat dulu. Tap screen dulu. Malam ni kita tak ada jual-jual beg kuning kak. Jual buah tu yang Tak tanya, kalau jual durian lah kita malam ni tak? Apa? Jual durian. Durian ada kat beg kuning tau. Ada brand tu jual lah. Okay. So kita nak makan durian. Kemal kat mana? Cuba teka. Kat mana? Okay. Dengan siapa tu? Cuba teka dengan siapa? Okay. Ni durian apa kak? Nama dia kak? Mozzarella. Mozzarella Kau pun baru first time dengan mozzarella. Harap-harap sedap lah. Nama durian ni mozzarella. Kemal jadi tak makan durian sangat. Blackton dengar lah. Blackton pernah dengar. Ini nama dia Ambil lelok comok dah dia. Kak, dia macam kau pergi ni kak. Kak, Sedap nak makan durian. Loh. Dan nasi ke? dia tak nak keluar. Ni, mozzarella. Betul, nama dia mozzarella, tak tipu. Sebab tu dia macam cheese. Dia macam cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi macam cheese. Dia rasa macam Memang nak kau. dia macam durian, tapi tekstur dia lain sikit. Durian campur cheese. Dia macam ada lemak-lemak cheese lah. Kak Muna Dalin, terima kasih. Macam dengar suara ibu. Ada ibu, ada Ilham, ada Mak Su. Kau tengok I ni. Terima kasih. Ada Ilham ke? Yang cuba teka ada siapa? Ada mak. Ada Mak. Mak ada. First time dengar. Sekejap. Dan ada siapa? Cuba teka ada siapa? Cuba teka Ikmal. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih Kak Ujungnya bagi TTU. Terima kasih bagi TTU. Okey, alhamdulillah. Tolong beritahu kawan-kawan kata kat sini. Okey. Main dengan tu kan. Pergi ke? Aisar. Dapat TTU lagi. Ya Allah, terima kasih bagi vault. Ya Allah. Ada acu tidak? Cuba teka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada mem kat sana? Bukan mem. Bukan. Kak Elin, terima kasih. Ya Allah. Nampak TTU non-stop. Ketua Pinyalas ke? Bukan. Cuba teka kat mana? Sikit je nyala. Ada yang tak ada. Sikit je nyala. Hilang sikit je nyala. Ibu kata hilang sikit je nyala. Oh. Sudah pening. Aku ada dengan Sudah pening. Nenek. Oh, terbang. Ada dengan Kak Azek. Dan anak Kak Azek, Putri. Kat Kuantan ke? Tak, kita orang dekat Paris. Wow. Turki lah. Turki dek. Nak rasa lah yang tu. Dalam kereta jangan siapa-siapa cakap. Yang kotor. Dalam kereta kita duduk diam-diam. Jangan sedawa dalam kereta. Tutup.
Kemar boleh makan satu je, kemar tak boleh makan banyak. Baru satu kereta kan? Biasa tengok apa ni? Biasa tengok Kak AZ versi pakai mask. Ini Kak AZ versi tak ada mask. Dia tak ada. Sebab dia biasa kat Paris je dia buka. Ibu dah bagi hint pergi Turki. Jangan masuk semua biji dalam mulut, risau. Bang Aaron, terima kasih Bang Aaron. Allah TTU lagi. Kita tak makan durian, so it's okay. Ya ke Kak Syikin? Sumpah tak tanya. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Kak Syikin orang Singapura tak makan durian. Sebab tak bau. Terbaik. Nama TikTok apa? Dek Pinggu Dia pakai yang plastik, dia kurang nikmat dia kan. Dia pakai yang tangan. Kurang nikmat. Ya, dia betul. Dia nyongkong. Sama lah nasi pun kan, kita plastik dengan plastik. Makan dengan tangan. Dia makan yang tangan. Puas angin. Tak ada tangan, makan kaki. Itulah nikmat lagi makan dengan kaki, korek-korek. Kirim salam Kak AZ. Kak AZ, Abang Aaron kirim salam. Kak AZ kenal ke? Aaron M. Oh, dengan Kenal? Dia kata okey. Waalaikumsalam. Kirim salam je kau, duit tak ada. Okay, Assalamualaikum. Ketua lah pakai kaki. Hari ni diet. Kemar makan sikit je. Ibu kat depan tengah makan ni, tengah makan apa tu? Durian. Macam mana nak ribut? Macam mana nak? Bu, tu. Ya. Kuatnya filter aku. Sekejap. Durian. Kita ada ni. Ada Mak Su, Adik Ilham, ada Putri. Kak Izan nak tunjuk ke? Tunjuklah. Tunjuk 1, 2, go. Orang tahu tertanya-tanya. Ni? Dah. Okey dah. Okey, nak join? Mari sini. Turki. Bau. Dah bau durian dalam mulut. Seberang lah dekat Pematang Poh punya area. Ibu boleh makan durian ke? Berasa sikit-sikit je. Boleh lah. 12. Ibu okey ke tu makan durian? Sikit boleh lah ibu. Ibu tak boleh makan banyak. Tak tahu pula kampung akak ada durian. Yang ni dia buka dari biji dia lagi kuat tau. Bukan? Gas dia kuat. Ya, gas. Kampung siapa kat sini? Tengok gelang baru ketua. Dah ilah yang selalu tu dia tengok. Ya, akak-akak ni semua tengok detail. Nampak dekat. Sorry. Ular. Ya, sebab dalam kehidupan kita banyak ular. Kita biasa nak pergi tengok ular, pergi zoo. Tapi kita kena tengok sekeliling kita. Ada ular. Jadi, a snake for a snake. Putaran ya. Melingkar atas pagar. Ya. Ular kalau nak patuk tak boleh jauh. Dia kena datang dekat baru dia patuk. Tak melingkar atas. Dia datang dekat, dia pusing-pusing, dia patuk. Tisu. Biasa. Ular mai balik pula Mal akak belanja durian. Kak Tini kat mana Kak Tini? Kemal dekat ni Turki. Dekat island. Dekat island. 3 biji je. Maksud 3 biji. 13. Minum tu lah, minum kat kulit dia air. Jauh ketua sampai utara. Ya, Ikmal ni ibu Ikmal nak melawat Kak Niza. Ibu Ikmal nak melawat Kak Niza. Dia sebenarnya nak pergi dengan ayah Ikmal tapi ayah Ikmal tak dapat pergi. Ibu Ikmal wakil datang dengan Ilham sekali. Lepas tu Ikmal kebetulan cuti. Bawa je lah sekali. Tak kena suruh dia. Mana geli gelang ni dekat APM Monaco. Dia suruh abang tu lah kerah. Apa dia dalam bekas. Besok bagi kat tu. Kak orang Pening balik pulau. Tak banyak. Akak dekat Matang Pau. Minum air Mal. Nanti Kak Nanat, terima kasih Kak Nanat bagi TTU. Dah melawat dah ke? Belum lagi. InsyaAllah besok baru nak pergi. Ibu Kemal nak pergi melawat daripada awal tu dengan Kak Jah. Ibu Kemal rapat dengan Kak Jah. Kan? Nak pergi awal hari tu, tak ada orang nak bawa. Mal kata Kak Ibu, Kak Zura kirim salam. Yang tu lagi senang buka. Waalaikumsalam. Yang tu dia tak ada ni. Dia tak Mai rasa durian batu kurau. Dia tak ada bucu dia. Durian batu kurau? Oi. Kan? Boleh tak? Boleh ke?
Ui, mak su buka durian. Terpelanting benda tu siap Terlipat meja. Kau nak tolong ada kata. Takut lah. Boleh. Go Mak Su. Okay, sampaikan salam Kak Miko juga pada semua. Kak Miko kirim salam. Waalaikumsalam. Okey. Ikmal pergi hari ni, besok dah balik dah. Sebab 10 hari bulan Ikmal ada photoshoot. 11 hari bulan Ikmal ada meeting. Ramai teng Kedah ke Penang Mal. Turki. Mai rasa akak bawa atas bukit makan durian. Kak Sekut sini ke? Kak Sekut kat sini ke? Dekat Pening ya? Sekut kat nama dia. Siapa pula ni nama dia? Wang Wei Yang. Takut makin tambah baunya. Tak ada bang. Tak apalah. Ya ke? Tak apa. Apa tu? Kirim salam ibu ketua sampai kapal Samarilah datang Singapura. Jawang Singapura ada 80 orang tak silap ni. Satu keluarga tak Aiman tak dapat cuti, bertugas lagi. Ilham, ibu, Ikmal, Mak Su, mak. Duduk mana tu? Ikmal duduk dekat hotel yang tepi kedai orang jual jagung kat Turki. Arpel. Bang Ikmal bila balik KL? Besoklah balik KL. Siapa tu? Wow, Kak Ez orang Pening. Orang asli Pening. Asli pula. Betul kan? Asli di Pening. Betul lah kau asli di Pening. Asal, orang asal. Orang asal Pening. Okey. Ingat apa? Kuantan orang asli. Ayah yang keluar. Orang asal, sorry. Lepas tu ni dia buat macam mana ni? Tak sia-sia. Masuk bekas. So dia bungkui. Asal boleh. Kuih. Segaknya Kak Ezek. Ya salam di Singapura. Kuih. Main dia. Tadi dah makan kat kedai. Lepas tu Kak Ezek tak bagi balik hotel lagi. Dia kata jom makan durian. Dekat kedai makan dia tak makan. Dia bawa pergi kedai durian, dia tak makan durian. Tak boleh, hari tu makan durian kat sini. Cantiklah adik kat sebelah. Adik? Adik? Dia kata Kak Ezek adik kak? Adik okey lah. Adik cuba cakap ulak menikah atas pagar. Tak habis lah. Tak ada tak kita pakai takut. Ada durian. Terima kasih. Nazra tak ikut, ya betul dia tak ikut. Dia syuting. Nazra syuting AI. Akak tak tahu jadual dia. Dia syuting setiap hari kecuali ada Ahad je. Makna Lepas tu kena datang office pagi. Jadinya sebab tu kalau ada apa-apa meet and greet, betul-betul kena lock satu je tarikh. Sebab dia syuting setiap hari pagi. Jadi dia kena datang dalam pukul 9.30 atau 10 syuting sampai pukul 1 atau 2 macam tu, baru balik. Lepas tu dia buat konten dia pula. Kalau malam ada live berniaga, dia live berniaga. Why follow? Sebab tu kalau Ikmal buat meet and greet untuk Ikmal Nations, Ikmal seorang je lah. Ikmal boleh ke sana kemari. Tak ada jadual kat ini air. Nasi adik ibu Noi dekat depan ketua kena beef mulut saya. Cantik tempat je kak. Macam kan kat view dia nampak cantik. macam kubur-kubur macam tu. Kubur pula. Hazan camping air 3 hari betul. Dia 3 hari dia camping. Ni lagi dia busy ni shooting, dia orang kena camping. Tak silapnya. Salam di cakap utara dik. Macam mana kak dia cakap utara? Utara. Terima kasih. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. Kau dah Turki. Soalnya Kak Ezek mudah sangat terhibur ni. Dengan puteri sama je. Apa Ikmal Kak Mai. Ya Allah Kak, terima kasih. Kak Rus, terima kasih Kak Rus bagi TTU. Nombor 2 baiklah hari ni depan ibu. Bu, anak nombor 1, 2 ke 3 paling baik? Nombor 3, nombor 3. Mak nombor 1, nombor 2 dia 6. Nombor 1. Tapi ni terbalik kak. Yang ni nombor 1, 2, 3 ni kan. 2 dengan 3 6. 1 tak. Saya air aku pula. Makan minum. Dia mengajuk dah. Masak macam orang kat dalam lain ni 4,000 gelak kan tu.